Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton dan salam sejahtera semua penonton. Hari ini saya nak bawa satu kisah yang sangat menyentuh hati. Satu tragedi yang berlaku di Kangat Perlis. Seorang anggota polis, seorang anggota penguat kuasa undang-undang telah ditahan selepas terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan seorang penunggang motosikal maut dan seorang lagi cedera parah. Berita ini dilaporkan oleh Free Malaysia Today dan telah tular di media sosial. Ramai netizen terkejut, marah, kecewa dan pada masa yang sama sedih. Fakta kes Ketua Polis Kangat Yusarifuddin Muhammad Yusof mengesahkan kejadian itu. Katanya nahas tersebut berlaku apabila sebuah kenderaan yang dipandu oleh anggota polis itu terlibat dalam pengelanggaran dengan dua buah motosikal. Akibatnya seorang penunggang maut di tempat kejadian dan seorang lagi parah. Kita boleh lihat dari gambar dan video yang tular keadaan motosikal yang remuk teruk, lampu jalan malap, suasana gelap dan anggota polis lain sedang menyiasat tempat kejadian. Ia bukan sekadar satu kemalangan, tapi satu pengajaran yang besar. Kita sering dengar tentang pemandu mabuk, kita dengar tentang pemandu cuai, tapi bila terlibat itu seorang anggota polis, kita rasa lain. Sebab mereka sepatutnya jadi contoh kepada masyarakat. Tapi jangan salah faham, bukan semua anggota polis begitu. Ramai yang jujur, amanah, berkorban siang malam demi keselamatan kita. Namun kejadian seperti ini harus dijadikan peringatan keras untuk semua, termasuk kita sebagai orang awam. Jangan pandu dalam keadaan letih, jangan pandu laju, jangan leka dengan telefon. Hari ni ramai yang memandu sambil tu tengok telefon. Dan jangan fikir kita kebal di jalan raya. Sebab di jalan raya semua orang sama, nyawa tak kenal pangkat.